Baru-baru ni ada orang komen dalam tu. Dia cakap, Abang Mizan, Belong ni anak Abang Mizan ke? Dia cakap gitu. Ini kawan beritahu secara terang dan jelas, live sekali ni live and eksklusif Belong ni apa tu arwah bapak kawan yang bela. Kita dia daripada dia umur belasan dulu. Sebelum dia accident dulu. Masa tu dia tak gini badan dia. Dia gini, kurus tapi keras lah nak cerita dulu. Tapi kulit dia cerah sikit, tak macam sekarang. Sekarang ni agak hitam sikit. Jadi arwah bapak kawan lah bela dia, senang cerita dia. Masa tu kawan pun bujang lagi masa tu. Jadinya kami ni duduk sama-sama duduk serumah. Masa tu kawan pun bujang lagi kan. Jadi senang cerita dia ni adik kawan. Tolak ke tepi, ke tengah, ke atas, ke bawah, dia tetap adik kawan. Itulah cerita dia. Jadi kalau orang tanya, orang tu dengar lah. Tak mudah lah kalau anak kawan umur dah dekat 30. Kawan ni umur berapa? Tak kenanya. Tak kepala kat aku.